Assalamualaikum guys. Hari ni nak pergi Damansara jap. Sedih pula. Nak let go motor ni lah. Sebab dah ada motor lain kan. Dah jarang bawa lah motor ni, underutilized. Tak suka aku motor-motor yang underutilized sangat ni. Nak bawa semua tak sempat pula nanti. So ni kira last ride lah dengan Juke 790 ni. Actually beli motor ni pun sebab nak tunggu motor SADV tu lah. Lepas booking SADV tu aku rasa macam nak ni lah, try motor naked dulu lah. So aku belilah use ni motor. Sebab rasa memang nak jual balik kan. Beli baru macam baloi lah. Tapi experience dalam setahun lebih pakai ni, sepuas hati lah. Siapa yang minat motor Toki tu memang baloi beli. Memang fun bike lah bagi aku. Dah ringan, pick up kuat. Minyak pun okey lah. Minyak dalam 23 liter 23 km per liter. Kalau bawa macam apa ni, kalau bawa macam plastik memang lagi cepat lah pakai minyak. Dalam lebih 17 km per liter. Okay lah, motor ni semua ada Q shifter, up and down lagi apa ni. Semua lah elektronik ni lengkap ni lah. Cuma maybe tak ada apa tu, yang wheelie control lah. Apa ni, anti wheelie ada. Cuma yang wheelie yang baru-baru tu macam berapa degree nak wheelie tu kan, macam KTM baru-baru ada tu. Tu tak ada lah. Ini 2018 nya teknologi lah. Tapi dah cukup lah. Ada cornering ABS. So far dah setahun lebih ni. Rasa bulan berapa aku beli lah? Bulan 5. Alah, motor ni jap. Sudah lebih setahun setengah aku pakai. Memang tak ada isu apa lah. Cuma aku servis-servis biasa. Kami servis brake, buat apa tu, bleeding balik. Lain tak ada isu lah. Satu lagi, motor ni apa ni, kalau bawa solo memang sedap lah. Kalau bawa apa ni, pillion kan, bawa wife memang dia memang tak selesa lah. Kita yang apa ni bawa pun rasa tak selesa kan, sebab menolak daripada belakang tu. Bila break tu lah, sebab menunduk sikit motor ni. Sikit lah, tak ada tertunduk sangat. Positionnya memang sedap lah untuk line corner ke. Handlebar besar, rasa confident lah. Tayar pun boleh tukar Rosso 4. Macam mendung sikit ni. Harap redup je lah, tak hujan. Risau lori macam tak betul. Sekejap kanan. Layan lah touch ride dengan motor Duke ni. Mesti aku rindu dia punya top lah. Tok dia instant. Ulas terus pergi lah. Tak ada nak tunggu RPM tinggi sangat. Yelah, motor ni kan 2 piston kan, parallel twin memang top cepat lah. Yang 2 piston ni dia sikit-sikit vibrate.
biasa-biasa je. Mana 3 kilometer lagi. Aku tak ingat kedai dekat mana. Depan lagi ya? Oh, Kota Damansara. Jalan motor. Sembilan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Keep right, keep left. Oh, dah sampai dah. Oi, Beronggol. Letup tu memang rindu lah nanti. Pop 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 punya kera sedap mana? Sini. We made it. Kat sini kau diambil, kat sini juga kau dikembalikan. Alhamdulillah sampai.